Wake up and bake up this year, jump out the crib, stack up my C-No this year, killing my ego this year, all for the people this year, only believe in the real, I do believe in no fear, and I got gang in this bitch, I never switch on the tribe, I keep it all the way real, I'm in control of my feels, you see my highlights and study my real, yeah. I'm showing more love this year, running more plays, finna scale up my business this year, the world in my palm, I'm a star, I deliver my cadence, I'm serving up chills to my peers, bringing the bread for the fam. Everything good on the side, everything coming together. New whip, no leash, no key in it, they heat it. California on the plate, I'm out here playing for keeping. I pull up, she leaking, she want me for the weekend. My foot on the gas with the brakes, hate me or love me, you see me. Flex, yes, I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death, young nigga get to the checks. Flex, yes, got nothing to lose, it's on the prove. Young nigga come. Baru lah complete. Betul tak ya? Perfect. Okay guys, kau boleh nampak ni cover set yang aku nak pasang. Tadi aku dah pasang dah cover set ni. Tiba-tiba aku teringat, aku rasa aku plan nak tukar mono ni. Terpaksa aku buka balik. So ni cover set dah pasang. Dan dah rumpung ah. So ini dia. Ni mono lama. Mono lama ni tengok gaya dia dah macam leaking, dah memang out performance. Bila aku naik pun dia enjut. Melainkan ada orang yang buat jack lah apa benda tu kan, boleh lah pakai lagi kan. Dan kebetulan aku ada simpan satu mono daripada Tobaki guys. Mono shock absorber. Dan aku pilih color color blue, bukan otak blue color blue, color biru untuk matchkan dengan cover set. Mantap. Dan kat sini kau boleh ni lah, bawah ni boleh adjust. Bawah ni boleh adjust, boleh pusing-pusing bawah ni. Yang ni boleh pusing, nak keraskan lagi, nak lembutkan lagi, boleh pusing atas ni. Dan saiz yang kat sini, saiz kat sini 205 mm. Yang ni monoshock absorber yang version lama. Kalau version baru dia ada tulis Tobaki X. Tapi yang aku pilih yang lama punya sebab aku nak color biru ni. Macam tu. Mantap. Okay guys, kau boleh nampak kat sini cover set yang aku cakap dengan kau ni, tak silap cover set 2024. Dan semalam video tak berapa nampak sangat. Ni
So aku ambil colour biru supaya sama dengan cover set lah. Dan apa ni, aku rasa swing arm ni aku nak repaint. Plan dia nak repaint, lepas tu casing kiri kanan nak repaint. Tapi memandangkan sekejap lagi aku nak kena shoot pergi ke Melaka, ada urusan kerja sikit. So aku rasa ini tangguh untuk next day dia lah. Apa yang kau nak nampak kat sini, yang ni aku biar je rompong macam ni. Dan sekejap lagi aku nak letak lampu yang sisik tu warna putih kiri kanan, lepas tu signal. So itu je lah lampu atas dengan lampu. Yang ni biar saja nak nampak macam rompong-rompong sikit. Sepatutnya ada lagi satu tau. Dia inner ni dia ada jual macam, dia ada lagi satu mata sepet lagi satu kan. Aku nak yang macam tu tapi tak berkesempatan nak beli lagi. Dan untuk cover set lama dia, ni cover set purple. Cover set lama dia aku bagi sekali dengan bahagian kepala. Ni kalau untuk kepala V2 lah. Untuk V1 dia punya kepala tak ada. So yang ni aku nak tolak murah je, RM100. So kepada korang yang minat boleh PM, RM100 sahaja. Okay guys, seperti yang korang nampak, konten aku sebelum ni aku dah lift up, dah standardkan balik kereta. Dah tinggi balik lah orang kata kan. So sekarang ni aku dekat Takfiz. Madrasah ke Takfiz lah, lebih kurang kot. Tu Pondok Darul Ulu Al-Arabiah Al-Ismailiyah Islamiyah. So ambil. So aku ambil apa ni? Ni dekat Melaka sebab seperti yang korang nampak awal video yang aku cakap aku tengah buat motor Y15 tu. Kemudian aku cakap aku nak order ke Melaka. Sekarang ni kat Melaka dah. Aku sampai dia semalam sebenarnya. Semalam duduk hotel kejap, layan Cendol Lulu kejap. Lepas tu rehat-rehat. Pagi ni datanglah dekat sini, dekat Pondok Darul Ulum Al-Arabiah Al-Islamiyah. Okay. Dan kejap lagi apa ni, adik ipar aku, ibarat adik ipar aku ni dia tengah nak solat duha kejap. Lepas tu kita balik ke KL, sambung balik projek Y15 tu. Ni isteri yang tercinta. Tengok anak aku tengah tidur tu. Anak soleh. Dia baik, dia tidur. Anak aku ni asal aircon je tidur, Oh, betul-betul standard ni mat. Cuma tak cuci lagi. So kepada korang yang ada apa ni, orang panggil nanti rack motor tu kan. So motor benda dah jadi tinggi. Yang ada rack motor tu kalau nak jual murah, dah tak pakai ke apa, roger. Okay, sebab aku nak apa ni, Eli aku dah tak ada perlu nak angkat-angkat tinggi-tinggi yang sakit pinggang. So let's go, kita all the way ke KL. Abang pusing bagi tengok sebelah ni kat orang. Nanti sebelahnya ada laluan. Ni. Oh tu dorang. Ya. Selamat hari raya. Selamat berpuasa. Puasa tak ni? Story guys. Alright. Story. Assalamualaikum. Okay guys, huish, nampak kemas doh. So swing arm ni daripada Sofili, aku ambil daripada LCVA tu. Kemudian masuk kat sini. Buat masa sekarang aku sempat set up sekali dengan dia punya tayar daripada RCB. Cuma disc apa semua tak sempat nak pasang lagi lah, sebab piring disc aku tak ada. Kaliper dia pun tengah servis. So kat sini kau boleh nampak aku punya setup ni tinggal bahagian casing engine dengan footrest dan cover seat. Sebab cover seat ni memang hodoh gila lah ni kan. So kalau boleh aku nak main tema black. Casing engine hitam kilat, footrest hitam kilat. Yang ni tengoklah sama ada buat yang flat punya ataupun tukar cover yang ori. Dan kalau boleh aku nak cari yang tempat sebenarnya aku nak buat apa ni tau, inner ni nak buat hitam kilat. So bila main tema full black ni, orang kata tema hitam kilat ni memang kemas teruk lah. Kalau aku turun sikit kan, so exhaust ni nampak pendek, so nampak kemas sikit dengan arm panjang ni. Oh
aku dah kategori geng-geng PCO ni. Inilah hasil dia. Tapi itulah, macam ni, yang ni V2 aku terpaksa naikkan balik sikit lagi fork dia. Tapi kalau aku naik, jadi tak kemas pula kan. Aku rasa aku kena buka balik fork dia ni. Aku nak tambah dia punya minyak sikit, supaya dia punya hentakan ni. Sebab yang ni, skru dia ni kena magat. Sebab kan ada nut lagi satu kat situ pun ada nut. Aduh, nut tu. Sebab kalau pakai magat V2 ni, untuk adjust lowered ni payah sikit. Sebab dia punya bracket ni diikat kat sini, dia bukan ikat yang kat sini. Kalau sini dua ni, kita boleh taras sikit magat, and then sodok dia turunkan sikit magat tu. Macam tu lah. Tapi so far memang macam aku cakap, kemas tu. Ada lampu sisik, lampu ni tak ada. Hui, gerang. Aku start. Budak PCO. Agak-agak boleh kategori title geng-geng PCO lah ni. Aku rasa boleh kot. Aku boleh join dengan grup-grup PCO lepas ni. Nak keluar dengan geng-geng PCO, tak sagan lah orang kan. At least motor ni ada seri sikit. Sebelum ni Mat, aku rasa macam nak bawa pun malu je Mat. Aku rasa segan silu orang kata, cover set buruk apa semua kan. Sebab dia bukan pasal cover set sebenarnya. Dia swing arm kotor, casing kotor, ibarat macam tak ada seri tau. Cover set ni okey. Kau nampak tau. Okey je cover set ni. Cuma macam tak ada seri. Sebabkan swing arm dia dengan casing dia dah pudar. Macam tu lah. Dan tu cover seat macam ni bukan ori. Tak apa, slow. Yang penting sekarang ni motor ni dah naik seri sikit. Aku nak join grup PCO. Malam minggu turun fly tak laju. Baru lah complete. Betul tak geng? Bila dah depan belakang macam ni sport rim, bau lah mercik. Aduh, Y15 PCO dah cantik dah. LCV8. Aduh. So kenapa aku pakai swing arm ni? Reason swing arm ni dalam proses nak jual tau. Swing arm ni Speed One Racing. So original luar negara punya, Thailand. So ni Thailand ke Vietnam? So ni original punya swing arm nak dijual. So far buat sampai sekarang tak ada buyer lagi. So aku pasang kejap dekat LCV8 ni. Sebabkan swing arm standard ni kita nak hantar powder coat. Nak hantar powder coat hitam kilat. Dan sport rim ni kita nak repaint hitam kilat. Sebabkan belakang kita dah repaint. Tak adalah kilat sangat, tapi asal boleh lah orang kata kan. So sebab color dia dah macam pudar orang kata kan. So macam tak ada seri. So kita naikkan color dia balik, hitam dia. Dan untuk LCV8 ni aku rasa next project Waisuku PCO, geng-geng PCO punya. Aku tinggal nak masuk cover rantai dan brake belakang. So itu je lah. Macam aku cakap tak apa geng. So slow. Yang penting benda ni adalah orang kata nampak seri sikit dekat motor ni. Dan kepada korang berminat dua barang yang aku cakap tadi, yang aku nak jual, cover set daripada awal video aku dah cakap cover set nak dijual. Kemudian swing arm Speed One Racing daripada Vietnam ke Thailand, aku pun lupa lah. So yang ni memang original punya. Dia punya welding ke apa benda memang material tip top punya lah. Kemudian tu je lah kot, aku nak jual dua barang tu je lah. So kepada korang yang minat, boleh PM nombor admin di bawah, dekat pin komen di bawah, ataupun nombor link description dekat bawah video. Apa-apa, je, okay? So video aku sampai sini saja. Kita jumpa next video. Peace.